Assalamualaikum. It's me Aida. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Video kali ni saya nak buat vlog apa agak-agak. Setelah sekian lama saya tak jumpa my Cios, Yati dengan Sah, my bestie. Okay, ke hari ni kita orang plan nak pergi me time. Oh my god! Wow! Bagaimana tu adalah secret. Korang tengok je video ni sampai habis. Jangan lupa on notification, like, comment and subscribe. Komen sekali dekat bawah korang nak video apa lepas ni. And jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okay, sebelum tu korang layan dulu footage saya nak make up. Saya nak bersiap ni, okay? Tada, dah siap. So anak-anak akan pergi jalan dengan Abi dia. Umi nak pergi me time. Bye-bye. Duduk dengan Abi elok-elok tau. So this is my OOTD. Tapi ni nak tunjuk tudung beli pasar malam, baju bandel, kain beli dekat, tak ingat beli kat mana. Dia yang ni dia semua kain tau. Style dia macam ni. Dia seluar tapi yang ni dia ada kain. Oh, lu tu ni wing. Sekejap, diorang belum sampai lagi. Diorang tak tahu. Okay. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye. So pagi ni Abi hantar Umi dulu pergi dekat destinasi yang dituju. And then Abi akan bawa diorang pergi main taman. Actually kita orang nak pergi saya dengan kawan-kawan saya nak pergi ke OU, Wan Utama Damansara. Sebab itu je paling dekat dengan saya. Diorang semua duduk area Kebangi sana. Saya malas nak ke sana, so saya dah suruh diorang datang sini kan. So sekejap lagi kita jumpa diorang, okay? Bye-bye adik. Bye. Bye-bye kak. So Abi nak hantar Umi. Tapi Abi nak bawa anak-anak pergi mana Abi? Oh dia. Jangan mengada Jangan mengada nak pergi berjalan tanpa Umi. Pergi taman je. Umi dah sampai. Yay. Thank you Abi hantar. Belum. Okay. Thank you. Bye. Bye kakak. Bye. Jangan happy-happy sangat tau. Kena pergi mana dik? Lagi mana? Ekor dia. Jangan mengada. Baby. Jom. Baby. Jangan lupa bagi anak-anak makan. Bye. Bye. Okay, saya dah sampai dah dekat Wan Utama. Diorang masih lagi dekat MRT tapi katanya dah sampai. So jom kita cari diorang. Saya tak tahu kat mana. Saya tak reti semua diorang. So dah cari-cari tak jumpa diorang kat mana. Rupanya diorang dekat New Wings. Saya dekat Old Wings. So tengah tunggu diorang. Lama tak jumpa. Tak jumpa setahun dah weh. Lama tak jumpa. Tak jumpa setahun dah weh. Jauh tak menampak sini? Jauh awal dah macam masuk hutan dah rasa. Aduh. Tapi laju juga korang. Kat dalam live tu sejam tak?
Yang kalau aku rasa nak makan dah. Mak buyung kena faham. Kenapa? Supaya dah kita telan dari hati. Sikit je kita telan. Aduh, ya stres kan? Mana? Tak tahu. Yati pula. Tugas Yati. Dia pandang-pandang saya. Oh, alamak, alamak. Okay, ada kosong. So, kita orang dah sampai dekat K-Fry. A few moments later. Kita nak beli ayam ke apa? Kita nak beli ayam, lepas tu kita share-share lah. Apa bagi dia? So, yang mana? Biasalah. Kita tengok, oh, itu kejut jaga. Yelah. Dia apa? Dia kalau kita Ni yang nyom. Tak tahu aku. Yang nyom apa tak tahu. Tengok colour semua sama. Ada apa? One eternity later. nampak bulat-bulat tu kan? Lagi try awak Yati. Dia ambil tu dah. Kongsi-kongsi lah. Macam apa? Beriti ke? Aku ada. Ikut. Wow. Cover muka yang sama eh? Baik kita ambil ni. Okay, Cuma ada banyak. Wow. Ni dah sampai. Masih record dulu eh. Jom makan. Kita mau balik selalu. Kalau tu ni tu. Saya ambil dulu. Dia putuskan. Ya. Aku kena nak minum. Tak apalah, korang makan dalam ni. Kita dah pun ada 3 pinggir. Tak, 2 je. Itu apa? Kau nak makan dalam mana je? Tak kisah. Kau nak guna pinggan dia lah. Kata aku nak makan kambing. Aku nak cheese lebih boleh? Nak? Cheese lebih. Boleh lah. Aku kau makan sangat pun. Aku tahu. Korang ambil sisa dia. Ada yakinnya. Dapat menyelerakan. Kerap sedap apa makan. Yang lain tu kata nak makan ni tak makan? Tak apalah, makan lagi. Mana kau punya tripod bagai tadi? Itulah, korang ambil aku. Apa ni? Nampak? Ya, cukup. Kau mana boleh dah lagi? Sedap. Ada cheese kan? Sedap lah. Ini sedap yang Kau memang tak minat cheese?
Melayu kan. Akhirnya dilayar. Banyak ya. Tak banyak selena pula anggotnya. Telur ni, telur tu tak? Telur ancur, ni telur saya. Tak. Tak. Dia memang dah masak. Dah kacau. Tak. Apa je lah. Kena campur. Kena campur. Tak campur. Bener lah. Oh, dia telur campur. Dia tak ada hangat. Boleh. Thank you. Boleh aku ya. Mari nak makan lagi. Orang nak bawa tukang. Okey, boleh. Okey. Dia bagi garpu ke tak? Dulu kau tak ada ni. Nak rasa kuah tu. Tak pedas kan? Okey dah habis. Jadi nak kasih. Kalau kau nak nak iman. Iman power. Dia macam iman dia pakat lagi. Mantap salah kau. Ini macam itu. Banyak sangat macam nak rapat aku. Ni tepi kan? Ya, aku tak tahu. Ya, Mek. 2 hours later. Dah habis makan, so sekarang nak pergi mana? Nak pergi mana? Lagi karo. Diorang nak lepas gian. So jom kita nak pergi Karok. Kalau yang weekend ada weekend. So kita belikan popcorn untuk Abi. Yeay, dah sampai. Thank you Sam. Thank you. Oh, orang FM oh, dengan senang dia tekan pin. Habis. Wow. Sebanyak Oh. kita air itu kan. Harus ke sini orang. Yang air tu ini je. Kawasan dia TV depan muka. Susah juga. Itu betul tu karaoke Jamban. Siapa di antara kita yang dulu memula sengketa pas Tarik. bukan sekali
Oh wow. Bagus lagi. Betul saya ni. Nyanyi lagi aku. Cinta si bambu biru yang ku dambakan dulu ternyata hanya palsu. Anggaplah bambu biru semurni cintaku kepadamu. Mengisah dirimu, dengarmu berjalanmu, rinduku menghantuiku. Oh hambaku hamba, cintaku yang ku damba. Karaoke ni budak hantu karaoke ni tadi ni lalak-lalak. Kau tahu Dia pun sama. sama lah ni. Yang ada yang pendek yang. Rupanya aku ada kawan penyanyi. Oh patah ni aku siap. Kita nak minum air, udah air kejap. Then kita lepak-lepak. Dah tahu dah petang dah kan? Kita nak beli air pelambat. Sabar sejam kat sini. Mak, air sampai dulu air. Haus. Kita orang dekat Popular nak cari buku. Cari buku SPM lah. Cari objek taman mini. Ya, tengah ada SPM kan. Kenapa ada SPM lagi? Cari objek tersembunyi. Kalau dapat Yati belanja je. Yati belanja makan. Jom. Kerja dia sekarang nak makan je. Kita cari siapa siap dulu dengan. Oh. Pancing. Oh, serius sangat muka tu. Mana? Ni yang bagi dia senang aku ni. Ya. Oh my god! Wow! Apa yang nampak di sini? Misi mencari buku cerita kanak-kanak. Saya nak belikan untuk si kakak tu. Okay, dah jumpa. Once upon a time. Ini. Bos. Yang masa aku lempang dia. Dia kimas, babe. Kita pasang kimas. Mana dah? Orang tak bisa buat dah. Stres dah. Ya, Xiaomi. Tengok mak budak kan. Apa tu babi? Bos. Bos apa? Speaking to me and the tropics falling back to earth. Tikus mana? Babi mana? Hello. Yang lempang kan? Ni lah ni. Aku main di komik kanak-kanak ni. Komik pula. Ni apa ingat? Aku jangan macam Hey. D. Ni sama big school of 12. A. Alright. One. What number is this? Stop it. Get some help. 1, 1, 3. D. Dot. Next. 8. 2. Wow, ni lagi besar weh. 3. Best lah buku tu. Dia besar-besar. Belilah untuk aku ni. Aduh, Best budget pun. dah 4. Ini RM90 tak apa. Part of the body. Comel lah. Kan? Oh, dia punya gambar tu. Face. Eyes. mahal. Alright. Nice job.
Mai Nas soal RM2, Nas soal RM5. Tapi tak RM2 je kat dia. Betul sabun ni tapi kedai Iko pun ada buka juga kan. Mahal RM2.9 tak boleh. Dia dah keluar ke tempat kita. Kepenatan. Aduh. So dah berakhir dah perjumpaan kita orang. Bye-bye Yati. Thank you datang sini. Thank you luangkan masa. Next time kita jumpa lagi tau. Okay. Bye-bye. Seorang lagi kat dalam. Dah kepenatan dah. Okay. Masing-masing buyung. Bye sayang. Kita jumpa lagi. Thank you Abi Amik. Thank you buat nak jalan-jalan. Seronok tak hari ni abang dengan kakak? Seronok. Pergi mana? Pergi main air. Oh ya. Okay jom. Umi ada beli hadiah. Wow. Okay jom makan.